Yeah, akhirnya kita dah sampai dekat sini. Dekat Tower Bridge rupanya. Hai, Assalamualaikum, saya Akil Zulkifli. So, kita sekarang ada dekat London Bridge. So, kita dekat London. Kita nak pergi Iceland, tapi kita transit dekat sini 18 jam. Kita saja je nak transit lama-lama sebab kita dekat London 1 malam untuk jalan-jalan dekat London. Sebenarnya kita tak nak sebab kita dah pergi, tapi disebabkan Ilya yang nak sangat. So happy tak? So bila nampak jalan dia macam mana? Nampak tu best. Dia nak tengok bas dia, bas merah tu. Kita tak faham. Dia datang sini nak tengok bas merah, nak tengok apa, London Bridge. Lepas tu nanti Big Ben. Korang nak tengok tak? Tarapapam. Jap. Situ. Itu dia. Inilah dia punya London Bridge. Cantik tak? Abang Syah cantik lah sini. Cuba pusing bang. Wow, cuba Ilya diri situ. Ilya dekat Abang Syah tadi. Okay, ready, senyum. 1, 2, 3. Ada pakcik pula kat belakang. Tak apalah, boleh. Okay, lagi sekali senyum. 1, 2, 3. Screenshot lah. Okay, so boleh ambil gambar kat sini. Memang cantik sangat-sangat weh. So Akif pun nak bergambar dengan Ilya. Ilya macam ni. Sini. Dia punya lighting pun sekarang tengah on je. Mana macam ni, dia kena zoom tadi. Akif bila zoom dia nampak kat belakang tu cantik. Okay, so kita nak pergi dekat bawah jambatan tu. Lagi cantik. Akif pernah buat video dah sebelum ni, tapi kali ni dengan Ilya and Abang Syah. Abang Syah tak habis-habis ambil gambar Dia jadi fotografer di sini. Okay, so kita nak pergi depan sana. Sikit je lagi. Kena rajin sikit berjalan. Memang penat lah naik turun tangga ni. Kalau malas memang tak sampai lah. Kita orang dari airport ke sini sejam lebih weh. Jauh. So kita duduk hotel pun dekat airport saja. Dah habis solat jamak semua, kita datang sini. So kita nak jalan London sampai ke malam. Okay lah, penat. Lagi kita sampai dekat sana, okay, sambung balik. Okay, Ilya suruh rakam ada itik kat situ. Nampak? Itik berenang. Tu dia. Tak nampak pula itik. Situ itik dia. Itik dia berapa ekor je kat situ. The ugly duckling. Tapi 3 ekor. Semuanya ugly. Okay, so kita hampir dekat je. Lepas tu kan bila jalan kat sini, Akif teringat dulu Akif buat YouTube sama dekat tempat ni. Akif berlari sebab Akif nampak orang berlari masa tu. Akif pun berlari dekat sini. Okay, sekarang kita melepak sebab penat berjalan, tak sampai-sampai lagi. So kita kelaparan dan makan ini, fish and chips. Lepas tu kat situ halal. Harga ni 15 pound dalam RM80 macam tu. RM80 ke RM90 macam tu. Lepas tu air ni 3 pound je. Harga dia RM17 lebih sebotol. Alhamdulillah. So Abang Syah pula order ayam. Jangan risau, sini halal sebab kita tengok kedai dia dah tulis halal. Lepas tu Abang Syah tanya lagi untuk kepastian, and dia kata halal. And Abang Syah order tarapapam. Ini dia chicken kepak. Dia macam ni je makanan dia. Tapi banyaklah, portion dia besar lah. Orang tu kata benda ni pedas. Yelah tu pedas. Kita tekak Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakar pedas. Pedas dia orang ni dah pedas baby. Ya. Panas sikit. Allah, tak nampak pula muka Ilya. Tapi tak apalah. Pedas dia pedas baby. Kan? Dia kata ayam mahal ke? Macam ayam mahal biasa. Orang Malaysia makannya tak payah minum air pun tak apa. Jadi dah rasa pedas dia sikit sangat. Cuma dia kata kat situ a bit spicy. Nak. Sedap kan? Tapi panas-panas kan? Memang sedap lah makan panas-panas. Dia chicken wings. Okay, so kejap lagi dah nak gelap dah weh. Sekarang pun dah gelap. Sekarang dah gelap. Sini azan maghrib 7.45. Lambat je maghrib dia. Sekarang dah 7.30 dah. Masih belum. Puasa ni lama. Betul. Kalau kita puasa sini habislah lama nak menunggu. Ini kapal terbang. Sekarang kita nak makan sedap. Yeah, akhirnya kita dah sampai dekat sini. Dekat Tower Bridge rupanya. Bukan London Bridge. London Bridge tempat yang kita pergi sana tadi. So sekarang ni Ilya dekat sini. Dia posing-posing. Inilah tempat yang dia nak sangat pergi. Tengok jambatan ni je. Baik tengok jambatan Pulau Pinang kan.
Macam tu je lah. Uyo, sini dah ambil gambar sini. Kita boleh ambil gambar kat sini. Cantik. Kan? Oh, ini ialah Tower Bridge, bukan London Bridge. Sebab kita tersalah. Sebab tu kita pergi sana dulu awal-awal. Patut kita nak ke sini. Okay, so apa perasaan anda nak cakap apa? Nak cakap apa? Dah merah. Dia tak habis-habis dengan apa ni. Sini, masuk sekali tengok. Bas merah ni lah yang Ilya tak habis-habis bercakap. Dia nak bas merah je. Apa yang biasa? Tempat telefon tu. Tempat telefon pula. Mana nak cari tempat telefon dia? Tak tahulah kat mana. Tapi inilah dia Tower Bridge. Okay? Cantik kan tempat dia. Akil ni kali kedua lah dengan Abang Syah. Abang Syah tak habis-habis bergambar lagi ni. Abang Syah, apa perasaan kali kedua dah sampai? Sama je. Akil, perasaan Akil rasa expert. Terasa macam tour guide sekarang. Cantik kan? Akil nak buka agensi. Akil buka agensi. Kalau Akil buka agensi bawa melancong, korang nak ikut tak? Cuba komen kat bawah. Satu package RM20,000. Itu naik business class lah. Yang mahal-mahal punya. Okay, so Ilya tengah menikmati sunset. Tak ada apa-apa. Cantik. Kan kalau dekat handphone ni nampak lagi menyelah warna dia. Warna Kan? purple sebenarnya. Tapi warna dia purple ke? Entahlah nak. Kalau kita zoom, wow, boleh lah. Boleh tahan cantik lah. Ambil gambar kat sini. Nasib baik masih cerah lagi. Dia tak gelap sepenuhnya. So kita dah pukul 8 ke? 8 Sekarang dah pukul 8.7 minit. Masih belum gelap lagi. Tapi dah nak gelap lah. So kita nak bergambar lagi dekat sini. Okey, dari sini pun kita boleh nampak Tower Bridge dia cantik. Malam-malam dia punya lampu memang cantik. Lah, ada orang buka lagu pula kat sini. Komen kuat. Kaki dah sakit dah. And kita sampai dekat sini. Ini ialah Big Ben nama dia. Kalau dari sini cantik. Cuba tengok. Dia ada nampak benda Allah ni. Lepas tu nampak juga jam ni. Dia panggil Big Ben. Itu je lah. Orang biasa jalan-jalan dekat tepi-tepi ni kan. Lepas tu dia buat video sweet-sweet jalan-jalan. Macam tu je. Dah penat kaki. Abang penat? Abang Syah dah mengantuk dah? Dah lah. Tak? Panas kan? Sampai tertidur. Jadi kita dah sampai dah. Ya Allah, lamanya nak sampai. Korang tahu tak, daripada Big Ben tadi sampai ke sini dah sejam lebih weh. Dah pening kepala. Kalau kita naik Uber pun sejam lebih juga. So memang memenatkan sebab kita pergi bandar kat sana tu kan. So boleh lah kita jalan-jalan, tengok London, tengok Tower Bridge, London Bridge, jalan-jalan pusing-pusing gitu-gitu je. Nak shopping apa pun, kita punya luggage yang besar tu akan sampai ke destinasi terakhir dekat Iceland tu. So kita ada luggage kecil je. Jadi macam tu lah. Penat weh. Sekarang dah pukul berapa Pukul 11. Dah nak pukul 11 dah. Kat sini lah campur 7. Dah 6 pagi dekat Malaysia. Kita tak tidur lagi. Tapi nasib baik Aki ni dah biasa tidur lewat. So tak apa. Yang Ilya dengan Abang Syah dah memang tertidur. Dah tersenggut-senggut dah. Dia dekat dalam train tadi. Nasib baik lah kita tak terlepas jalan banyak kali. Sebab tadi ada tersalah sikit lah. So terima kasih semua untuk video kita kali ni. Esok pagi nak bangun pula 5 pagi. Kita nak pergi Iceland. Okay, 3 jam lebih terbang. Lepas tu kita ada banyak aktiviti dekat Iceland. So korang stay tune, tengok video kita akan datang. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Dah penat dah macam biasa. Jangan lupa like, subscribe dan on notification. Ting. Kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Untuk dah.